Adakah anda bersedia untuk melangkah ke masa depan pemanduan? Tunggu sudah berakhir. Proton telah melancarkan kenderaan elektrik pertama mereka, Proton E, Mars 7, dan ia bersedia untuk mendefinisikan semula apa yang anda harapkan dari sebuah SUV. Dengan teknologi terkini, prestasi yang mengagumkan, dan reka bentuk yang memukau, kenderaan elektrik sepenuhnya ini dijangka memberi impak besar dalam dunia automotif Malaysia. Sama ada anda ingin mengurangkan jejak karbon atau sekadar menikmati pengalaman pemanduan yang mendebarkan, Mars 7 menjanjikan untuk memberikan kedua-duanya. Halo semua, dan selamat datang ke Autotech Malaysia, saluran utama anda untuk trend terkini dalam dunia automotif, ulasan, dan kemas kini, dengan tumpuan khas pada inovasi yang membentuk lanskap automotif Malaysia. Jika anda seorang peminat kereta, EV, dan segala yang berkaitan, pastikan untuk menekan butang langganan dan sertai komuniti kami yang penuh semangat. Proton E, Mars 7 menandakan perubahan besar ke arah pemanduan lestari, menggabungkan teknologi elektrik terkini dengan kebolehpercayaan dan inovasi yang terkenal dengan Proton. Dilancarkan pada Disember 2024, Mars 7 bukan hanya sebuah SUV, ia adalah gambaran masa depan reka bentuk automotif Malaysia. Sama ada anda memandu di jalan bandar atau menikmati perjalanan jauh, Mars 7 dibina untuk meningkatkan pengalaman pemanduan anda sambil menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih. Tersedia dalam dua varian iaitu Prim dan Premium. SUV elektrik ini dipenuhi dengan ciri-ciri yang direka untuk menjadikan perjalanan anda lebih selesa, efisien, dan mesra alam. Proton E, Mars 7 tersedia dalam dua varian menarik, Prim dan Premium. Kedua-duanya dikuasakan oleh motor elektrik yang terletak di bahagian depan yang menghasilkan 215 kuasa kuda dan 320 Nm torque, membolehkan SUV ini memecut dari 0 hingga 100 km/j dalam hanya 6.9 saat. Sama ada anda dalam perjalanan harian atau pengembaraan jauh, Mars 7 menawarkan pengalaman pemanduan yang lancar dan bertenaga. Varian Prim mempunyai bateri 49.52 kWh yang menawarkan jarak sejauh 345 km, manakala varian Premium hadir dengan bateri 60.22 kWh yang mampu memberikan jarak sejauh 410 km. Pengecasan juga pantas dan mudah, dengan kemampuan untuk mengecas sehingga 80% dalam hanya 20 minit menggunakan pengecas pantas DC. Mars 7 juga dilengkapi dengan ciri-ciri inovatif seperti Vehicle to Load, V2L, dan Vehicle to Vehicle, V2V, membolehkan anda mengecas peranti luar atau bahkan membantu mengecas EV lain. Dari segi reka bentuk luaran, ia menawan dengan garis-garis moden dan 5 pilihan warna menarik. Di dalamnya, anda akan mendapati kabin berteknologi tinggi dengan skrin infotainment 15.4 inci, paparan instrumen digital 10.2 inci, dan ciri-ciri mewah seperti tempat duduk yang berventilasi dan sistem bunyi 16 pembesar suara yang eksklusif untuk varian premium. Keselamatan juga diutamakan, dengan penarafan 5 bintang ASEAN NCAP dan sistem bantuan pemandu lanjutan, ADAS, tahap 2 untuk ketenangan fikiran di jalan raya. Mars 7 bermula pada harga RM109,800 untuk varian Prim dan RM123,800 untuk varian Premium, dengan rebat promosi khas untuk pembeli awal. Jika anda bersedia untuk merasai masa depan pemanduan, Proton E, Mars 7 menanti anda. Jangan lepaskan peluang, tempah milik anda hari ini dan jadilah sebahagian daripada revolusi elektrik Malaysia. Jangan lupa untuk melanggan saluran Autotech Malaysia untuk lebih banyak kemas kini dan ulasan menarik tentang dunia automotif. Tekan butang loceng untuk menerima notifikasi video terbaru kami.